kau tak ada geng kereta, diorang pun ada geng kereta. Itu yang best tu. Ada aktiviti. Betul. Kan kau beli kereta mahal takkan nak parking kat rumah selimut. Dia masalahnya set the pace when I'm running. I always take it running. I always give it 100. Don't need a play the game like it's nothing. I'm always thankful. Selamat pengantin baru. Kemana? Ikut dia. Ini je kat belakang tu. Okay guys, selamat kembali lagi dalam Cakap Kaki Spin. So, hari ni dia lain sikit lagi. Masih dalam mood raya lagi. So ni minggu terakhir raya. Masing-masing busy untuk buat open house lagi lah. So kita pun terlibat sekali. Dia dua event hari ni, grand opening sekali open house. So sebab tu kau tengok ada banyak-banyak geng kereta kan. Cuba kau teka kat mana kita nak pergi kan. Yes. Aku boleh katakan lah, kali ni punya open house adalah open house yang antara yang terbesar lah dekat KL ni aku rasa ni. Aku dengar-dengar kambing pun 30 ekor. Betul lah. Oh. Ya betul. Pengurusi kawasan dalam tu, company tu, Faris punya pakcik-pakcik. Macam tahun lepas aku ada pergi. Kalau kau ada tengok tahun lepas punya konten yang kita ada makan durian apa semua. Maksud Nazir tak dapat join. So alhamdulillah tahun ni dia dapat join sekali. So kita tengok macam mana suasana dia. Tapi yang macam biasalah, kalau event-event kereta ni memang banyak geng-geng Honda. Kau mana kereta-kereta lain sebab tu hari ni pun aku bawa Honda agak. Walaupun dia tak logo merah. Belum lagi, belum. So hari ni meriah sebab ada 4 grup kereta yang kita tahulah. Apa ni? Grup-grup Type R, Gotong Parker tu. Lagi apa? Ada lagi 2 grup EMS. Lagi satu Toge apa Toge 4 grup. Jangan tanya dia Farid, dia nak makan je. Tahu menu tahu kan? Menu makan. Menu banyak sangat. Lambo je. Okay, so macam biasa kalau sampai dulu memang budak Type R lah. Budak Type R ni dia memang pancul sikit. Kan? So geng-geng gotong ni tak jumpa lagi ni. Kan? Cakap dah 2.5 dah ni. Dia orang rasa dekat atas genting lagi tu. Okay, kita pun tak ada cerita banyak. Ada kawan-kawan media yang lain juga. Jadi kita tak boleh tunggu lama. Aku rasa lebih kurang lagi 5 minit kita terpaksa gerak lah. Sebab kalau kita tengok suasana jalan ni pun memang jam. So kita dah delay schedule sebenarnya, dah lambat setengah jam. So dekat sana dah ada orang tunggu kita. Abang Asro semua dah tunggu kat sana. Dia orang dah reserve parking semua. Takut kita lambat nanti kita tak dapat parking. Yang paling penting tu, potongan kambing pertama tu kita kena dapat. So Abang Asro reservekan peha belah kanan. Tulang rusuk tu. Ustaz kan. Okay, so macam biasa sebelum nak gerak, Nazir kasih roll satu kali. Let's go guys. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. Okay guys, semua nak gerak dah guys. Menyala-nyala warna purple. Handsome gila. Okay, so geng-geng ada dekat sana. Campur sikit-sikit. Sebenarnya ramai lagi yang tak sampai. So geng-geng golf dah sampai. Okay, sana ada golf, ada sebiji kereta DC5. Jadi kita tak tunggulah, kita terpaksa gerak juga. Mana yang ada ni kita akan jalan dululah guys. So let's go. Kita nak pergi memeriahkan suasana program apa? Open house yang dianjurkan oleh Sina Auto. Let's go guys.
record tengah belanja-belanja. Jalan jam hari ni, tak boleh buat apa lah. So kita dah dapat regroup balik dengan dia orang ni. Daripada tol daripada tol Sungai Besi tadi tu memang jam lah. Tak boleh buat apa kan. So dekat Tol Kajang ni kita dah regroup balik. Ni Nazir ada kat depan. Tadi tak nampak langsung. Kereta laju pun tak boleh laju. Kita menujulah tempat ni kat Kajang. Tengok kejap lagi kalau jalan clear dapat shoot. Okey lah, kalau tak nanti kita terus sampai kat sana lah. Okay guys, so kita dah sampai dah guys. Tol Pengerusi Amik kita. Walaupun hujan lebat ni Yo, baru nak hujan ni. Alhamdulillah hujan kejap ni. Kita dah baca dah ramalan apa semua. Dah block lah. Segala kita dah block dah. Oh, maknanya yang promo kelapa tu ada panggil ke? Ada. Ada. Okey. Malam tadi. So, tadi baru sikit je, ramai lagi yang tak sempat nak sampai. Jadi, kita layan-layan dulu. Kejap lagi kita nak interview lah antara orang-orang kuat dekat Sina Auto ni kan. Betul, boleh. So, kejap lagi kita borak-borak abang Sekarang hujan ni. Oh, meriah guys. Wow. Memang ramai gila guys. Dengan hujan ni, memang tak boleh bincang lah. Kau. Tak tengok. Ramai. Okey. Aku pun tengah tunggu abang K. Aku rasa abang K dia tak parking dekat belah dalam lah. Dia parking dekat belah luar, mudah untuk keluar kan. Tadi aku parking dekat dalam pun aku rasa nanti nak keluar susah. Memang kau. Ijat pun datang Ijat kalau kenduri memang dia handsome kan. Lain macam lah. Oh. Bawa anak tengok. Askar semua. Tahan guys. Hujan-hujan ni terus lapar lah kan. So kita sampai kita makan dulu. Sebab hari ni ramai orang kat sini. Betul. Ini kali pertama lah aku datang dekat Sina Auto punya program Hari Raya. Kau dah kali kedua kan? So sebelum ni dia buat kat tempat luar, kat Maet. So kali ni dia buat dekat dia punya HQ. So sempena grand opening dia orang lah. Oh, so maknanya tempat yang kita datang ni akan jadi showroom jualan kereta-kereta Recon lah. Betul. So ni kira HQ dia. Dia ada banyak cawangan lain juga. Macam dekat tempat apa ni? Dekat AD Dino sana semua pun ada. Sana kira cawangan lah, sini HQ dia. Tapi nampak ni dia beli tanah kosong ni, dia rata dia naik bangunan ni Ni kira macam gudang lah ni Kan. Tapi kawasan sini memang banyak kan kereta-kereta. Memang banyak. Tapi dia punya paling besar kan. besar, meriah Mesti kena gegah kan. HQ, biasa HQ akan besar lah daripada tempat lain kan. Nampak tempat nanti kalau macam nak beli kereta ke apa, nampak selesa lah So kalau kau masuk selesa, kau memang tak nak keluar dah. Terpaksa beli. Okay, so kita layan-layan makan dulu. Kat sini banyak gila store-store makanan yang ada. Dia panggil berbagai vendor lah untuk datang si program Hari Raya ni kan. Ada sate, ada kambing, ada apa, macam-macam. Dan yang paling penting tak payah beratur Tak payah beratur kan. Ambil terus kan. Dia tak ada macam catur-catur, tak ada. Ambil je, kau nak makan apa. Murah rezeki bos ni. Lain kali ada makan lagi panggil lah. Okay, so kita makan dulu. Bismillah. Dah kenyang ke? Alhamdulillah kenyang lah. So hari ni diorang bukan sekadar buat open house Diorang nak bagi kereta ke. Tapi sebabkan aku cakap tak apalah, aku tak nak lah bagi orang lain lah. Di kereta ni bukan dah menang ke? Dah ada orang menang dah. So
dah ada orang pemenang. So- Kan kereta Honda Nation. So pemenang dia datang juga. Yes, Datang. datang. Dapat parking slot Betul. Kita tak bagi tahu parking kat mana, dia main Kedah. Kedal bos, kedal bos. Dia ada lesen besar nampak tu kan. Okay, so hari ni kita ada dekat Sinar Auto ni, macam korang nampak biasalah makan-makan tu biasa. Cuma hari ni kita nak explain sikit dekat korang. Sebenarnya Sinar Auto ni apa? Mungkin ada yang macam terfikir-fikir, Sinar buat apa So apa benda yang korang buat sebenarnya bang? Okey. Sinar Auto ni sebenarnya syarikat yang mengimport dan menjual kereta-kereta recon terpakai lah. Mostly daripada Japan lah. Tapi UK pun ada juga kita import. Tapi kebanyakannya daripada Japan. Tak ada provide warranty lah. Kereta recon ni warranty sampai 8 tahun sekarang. Oh 8 tahun dah 8 tahun. Kereta recon pun macam kereta baru buka lah. Betul. Dia punya warranty Kereta semua baru tu. pun baru 5 tahun. Ya. Kita bagi 8 tahun unlimited mileage. Unlimited mileage. Kita nak orang yakin sebab produk kita dengan kereta yang kita import tu semua kereta-kereta yang berkualiti kan. Bila sampai sini pun kita akan prep kereta tu, kita akan siapkan dia punya servis, tempat tayar apa semua. So sebab tu kita confident kita bagi warranty sampai 8 tahun. So macam yang diorang selalu cakap Ocean Report tu semua tu grade-grade yang bagus lah. Betul. Kereta yang masuk tak ada kereta-kereta yang teruk. Tak ada. Memang kereta-kereta yang boleh untuk guna dalam tempoh panjang, masa panjang lah. Betul. Sebab tu diorang berani bagi warranty sampai 8 tahun baik. Kalau loan 9 tahun tu boleh sampai dah nak dekat habis loan lah kan. Nanti tak payah pening kan. Betul. Jarang orang pakai sampai 9 lah. Biasa 5 tahun dia cari kita balik, tukar lagi. Dia dah confident. Kan. Kalau Sinar Auto ni bang, dia berapa banyak cawangan? Okey, cawangan Sinar Auto ni kita punya main lah. Kita Okey. mula dengan Sinar Auto. Kalau cerita pasal cawangan yang lama sekarang dekat Bangi. Bangi kita ada 2 outlet. So yang ni yang baru, yang orang datang ni, yang open house ni dekat Kajang, ini yang baru. Okey. Yang lama kita maintain juga. Ni barulah besar, dah membesar dah. So sempena open house hari ni sebenarnya sempena opening juga, grand opening Betul, juga. grand opening juga dan juga open house untuk raya. So jimat. Jimat. Buat sekali je. Maknanya siapa yang tengok video ni lepas ni datang sini terus boleh beli kereta kat Boleh. So berapa banyak boleh susun bang kat sini kereta? Kalau setakat dalam kiraan kalau kita susun pack 80 80 jenis pilihan kereta yang ada. Wow. Okay. So tak kisahlah kereta apa, dari kereta MPV family sampai ke kereta sport semua ada lah. semua ada. Mostly kita target kereta yang masih mampu milik. I mean maybe 500k ke bawah. Tapi yang mana yang atas daripada tu boleh buat pre-order. Bukan kata tak ada ready, kita ada juga, kita import tapi tak banyak. Tapi kalau ada orang cari nak special order boleh Roger. Orang boleh buat. Yang laku banyak sini macam ni lah, kereta-kereta macam ni. Ni paling laku. Oh, so yang macam abang Tesla beli GT3 RS tu dengan korang kan? Betul. So special order. Special order. So kalau saya nak order, booking bayar RM1 dulu boleh bang? Boleh. Boleh. Tak payah bayar. Kita buat loan dulu. Boleh. tak ada Okay, so masalah. kalau macam loan tu semua memang korang okey lah. Okey. Just tak ada masalah lah. Kira Ni siapa yang datang ni open house ni? Banker ramai kata tu. Kalau bagi dokumen terus lulus. Kan. Tolong dia beratur ambil duriannya. Dapat. So maknanya dekat sini hari ni kita tahu yang Sinar Auto ni dia bukan satu company kecil. Dia ada banyak branch. So dekat Bangi pun ada 2. Dah operasi berapa lama dah Sinar Auto ni? Sebenarnya baru je. Okay, Sinar Auto ni kita form daripada 2019. Kita bermula dengan Sinar Auto tu, kita buka lah lagi company-company OT lain. Salah satu dia yang paling boom ECW lah. ECW Motorsport nampak tu, lesen besar. CW kan nampak ni. Ni. Suspend ECW. Top sale. Macam mana trademark sikit? So. Okey, kau nak beli kereta kau boleh carilah Kemal kan. Makan tu. Oh, ini abang rock kita. Bang, jangan sandar bang, nanti patah ni. Sadar sangat ni. Sadar. So maknanya ECW Sinar Auto dalam satu bumbung yang sama. Ada lagi, betul. Ada lagi. Betul, ada lagi. Ada UTC, ada Authentic Model, ada Bumi Muhibah, ada PMSK dekat Penang. Okey. Even kita ada juga cawangan dekat Terengganu under Bumi Muhibah. Oh, banyak. So macam saya tengok tu ECW dia ada macam
Workshop lah. Apa? Asian kan yang tu? ECW dia special sikit. So ECW ni entity, kita ada ekosistem. Kita ada 4S lah. Kita ada spare part, kita ada service, kita ada spray paint, dan kita ada sales lah, sales recon lah. Oh, maknanya korang bukan sekadar jual servis kat tempat lain, tak? Maknanya servis berbalik dekat under group Sinar Auto punya ni lah. Oh, so maknanya tak pening lah. Tak ada lah macam kau beli kereta, oh nanti servis kat mana lah, third party punya. Betul. Tak payah pening-pening. So senang, kau hantar servis tempat sama, warranty pun dia orang boleh cover kan. Kereta sampai, daripada Jepun, cat tak cun, kita sendiri yang touch up, servis kita sendiri yang buat. Kalau dah keluar pun, kalau tak puas hati hantar balik pun kita buat balik. Jangan risau. Tak payah pening-pening, jangan gaduh-gaduh. Kan, bini nak kereta, belikan lagi. Bini nombor 2 nak kereta, belikan lagi. Datang kat kita kata dia nak color, nak kereta Alphard warna gold misalnya kan. Warna gold Alphard dia harga dia keras sikit. Beza mungkin 20-30 ribu. Okey. Tapi dia kata tak apalah, saya nak beli putih. Tapi boleh tak tukar color? Boleh. Settle. Tambah 5 ribu kita catkan siap. Oh, faham. Siap, tak payah pening kepala. So maknanya setiap kereta yang datang tu, contoh kalau kereta tu FK8 kuning, mahal. So korang beli putih, so dia cat je kuning. Color code semua ada. Kita dah biasa dah cat dia kuning. Okey. So kita dah tahu jadi kalau anda kata korang nak beli, korang ada request yang pelik sikit, insya-Allah lah dia orang ni boleh tolong kan. So bukan bila kau dah beli kereta, kau tak ada geng kereta. Dia orang pun ada geng kereta. Itu yang best tu. Ada aktiviti. Betul. Kan kau beli kereta mahal takkan dah parking kat rumah selimut. So weekend atau ada drive, ada event apa-apa dia boleh masalahnya, join. Dia dengan komuniti dia orang join. Betul. Dia di antara geng-geng dia orang, customer dengan salesman sekali bagi konvoi pun ada. Betul. Itu yang aku tengok cakap, lain macam ada aktiviti macam ni. Betul. Bila ada event, kereta punya event macam ni, dia orang pun ada juga. Korang boleh join juga kereta. Kalau tak ada kereta, beli kereta dulu dengan dia orang. Beli dulu. Tak tahu macam nak daftar, kita daftarkan masuk kelas. Racun guys So bahaya ni kalau kita sembang lama-lama ni kan. Tapi apa pun kita dah tunjuk kat korang suasana hari raya yang saya rasa tahun 2026 top 1 lah untuk saya. Saya tak pernah datang macam ni besar. Yang ada kambing 30 ekor kita tak ada dah kan. Alhamdulillah. So alhamdulillah kita doakan moga-moga terus berjaya Sinar Auto and the gang InsyaAllah. Kan. Apa pun terima kasih banyak-banyak abang sebab jemput kita bang. Kena wajib datang Abang Nazir. Abang Nazir, Abang Kim selalu datang melawat ECW. Kali ni dia orang tetamu khas special. Kita selalu janji dengan dia, cakap bang nanti saya nak book ni, nak book, tak book. Saya pun banyak janji dengan dia. Bagi job. Bagi. Aku pun sebenarnya dah join dah, nampak? Aku dah join staff baru. Sebenarnya kalau korang nak cari kereta boleh cari diorang. Kalau malu nak tanya diorang, tanya kita. Biar kita yang pergi tanya diorang. Tekan link kat bawah. Abang Nazir. So kalau nanti nak beli kereta, nanti kita letak nombor dekat bawah tu. Korang boleh roger diorang siapa yang korang berminat nak cari kereta. Tengah hit ni sekarang apa? Yaris GR. Yaris GR tengah hot. FL5 tengah murah. Lepas tu kereta MPV family. Ni hot. Ni hot. Ni hot. Lagi ni GR Corolla. Oh, betul yang tu best. Masih rare, belum marahin lagi kereta tu. So kereta kau ambil yang 4 pintu, bini tak marah. Beli auto, bini boleh bawa. Betul. Senang. Okey, kita pun tak ada cerita banyak. Member dah sampai untuk buat job. Kita jangan kacau job dia. Bunyi pip-pip sikit. Bukan dia ada waktu. Ini TikTok follower dia 1.3 juta. Jadi malam pun nak sampai dah ni. Lampu dah buka. Pun nak kena gerak dah lah. Macam biasa guys, siapa yang belum subscribe, korang jangan lupa untuk subscribe. Dan siapa nak tahu berkenaan tentang jualan kereta, korang boleh pergi dekat Sinar Auto, ECW. Ada lagi? Dua lah. Senang lah. Kalau kau nak geng yang gila-gila main kereta motorsport punya, kau cari ECW. So, macam biasa, kita nak akhiri rancangan ini dengan Assalamualaikum. Selamat Hari Raya 2026.